Red Magic 11 Pro Series bakal tiba di Malaysia. Red Magic 11 Pro Series ni dah rasmi dilancarkan di China. Dan salah satu model dia ni dijadikan telefon pertama yang guna sistem penyejukan cecair macam PC. Red Magic 11 Pro Plus ni paling power sebab ada sistem penyejukan cecair yang boleh nampak kat belakang. Bila phone panas, cecair itu bergerak dan disokong plug ke bawah dengan bahan logam cecair untuk serap haba dengan cepat. Datang dengan skrin OLED 6.85 inch 144Hz refresh rate menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan bateri 7500 mAh, support 120W fast charge. Memang power habis lah. Kamera utama 50MP wide dengan OIS dan satu lagi ultra wide 50MP. Kamera selfie 15MP. Dia juga ada fingerprint bawah skrin, speaker stereo, inframerah, rating kalis air IPX8. Red Magic 11 Pro pula sama je macam Red Magic 11 Pro Plus. Cuma dia tak ada sistem penyejukan cecair, tapi dia guna kipas turbofan 4.0 dengan pusing sampai 24,000 RPM. Bateri pun lagi besar 8,000 mAh dengan pengecasan 80W. Dan walaupun ada lubang udara terbuka, masih lulus PIY yang IPX8. Jadi sama-sama kita nantikan Red Magic 11 Pro Series ni keluar dekat Malaysia. Jangan lupa like, komen dan share video ni.